Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faizah Sifat dan ni rakan saya Nadia dan Zira. Kami dari grup TV PSS Akalsa. Pada hari ini kami akan belajar murid-murid SD Kampung Pasir. Nak tahu lepas sahur tak pagi tadi? Jom. Awak sahur tak pagi tadi? Tak. Sebab apa? Bangun sikit lambat. Sahur tak pagi tadi? Bangun. Makan apa? Makan nasi goreng. Tak. Awak sahur tak pagi tadi? Tak. Sebab apa? Sebab bangun lambat. Bangun sahur tak pagi tadi? Bangun. Makan apa? Kau keren. Kenyang tak? Ya? Nak tanya boleh tak? Awak sahur pagi tadi? Tak. Sebab apa? Mak saya tak berak. Bangun sahur pagi tadi? Bangun. Makan apa? Minum air. Bangun sahur tak pagi tadi? Bangun. Makan apa? Makan nasi. Bangun sahur tak pagi tadi? Bangun. Makan apa? Ayam beladung. Mak masak ke? Masak, mak masak. Kawan tahu tak apa itu kelebihan sahur? Yang pertama, sahur merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua, dapat membekal tenaga. Ketiga, mendapat perolehi keberkatan. Yang keempat, membezakan puasa orang Islam dan Yahudi. Oleh itu, sebagai umat Islam dituntut untuk bersahur bagi menjalani ibadah puasa pada siang harinya. Bersahur bukan sahaja dapat memberi pahala namun dapat menambah kekuatan dan tenaga buat diri kita sendiri. Bye.